Nama apa? Afiq. Afiq apa? Nama glamour apa? Nama glamour. Kau glamour lah, kau famous lah. Famous lah kau. Afiq Green Tea. Afiq Green Tea. Serius lah Afiq Green Tea. Asal nama Green Tea? Sebab favourite green tea. Umur berapa sekarang? Nak beritahu apa? Dah tu aku tengah interview kau ni, takkan kau tak payah bagi tahu pula. Bisik. Lepas tu buat apa kau bisik kat aku ni? Kalau kau bagi tahu juga. Sebab tak nak orang tahu. Tak nak orang tahu. So nanti cut lah. Cut je lah. Cut lah. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Pernah. Dengan dia lagi ke dah putus lah? Dah putus. Macam mana boleh putus? Sebab curang. Kau kena curang ke dia curang? Aku curang. Kau curang? Dekat pantai. Kau curang kat pantai. Buat apa detail siap kat pantai? Kau buat apa kat pantai tu? Oi, tak boleh cakap tu. Macam mana kau kantoi curang tu? Sebab dia yang kantoikan. Macam mana dia kantoi kan? Dia buat fake account, dia chat. Dia chat perempuan tu, dia bagi tahu. Dia bagi tahu. Lepas tu sekarang kau dengan yang kau curang tu, kau dengan dia lagi tak? Dah tak. Contoh lah, kalau yang lama tu, yang lama yang kau curang dengan dia tu, dia tengok video ni sekarang, apa yang kau nak cakap kat dia? Semoga bahagialah tu lah. Tapi aku belum move on. Kau belum move on? So video ni untuk bagi tahu kau belum move on? Belum. Kau sudah, aku tak peduli. Kau tak berak, aku sikit, ku tak peduli.